Ini kerja kita masuk sebab ada perintah mahkamah. Kalau tak ada perintah mahkamah tak boleh. Saya tahulah itu perintah mahkamah. Tapi yang saya tak nak tanya ni, kamu tu pegawai mahkamah ke? Yang mewakili mahkamah, bawa perintah mahkamah tu. Kalau kamu orang awam ataupun kamu tukang tarik kereta, kamu tak layak mewakili mahkamah, bawa perintah mahkamah tu. Ini undang-undang ni bro. Bukan suka-suka je kau nak main ikut arah kau je kan. Kalau kita katakan perintah mahkamah, wajib dibawa oleh pegawai mahkamah itu sendiri, memberitahu dan sekian-sekian benda ni bersama-sama dengan anggota polis untuk memastikan keamanan berlaku di situ. Tapi kamu ni datang kat situ tijik-tijik apa semua. Takkan mahkamah bonser macam tu punya something. Itu bukan mahkamah. Itu pasal aku cakap, kalau lawyer pun dia tak boleh bawa perintah mahkamah untuk pergi ceroboh. Paling tidak pun dia bawa surat mahkamah tu, dia serah kepada kau, mengesahkan kau terima. Tapi kau ni dah kira menceroboh. Itulah biadab namanya. Polis pun ada kat situ, takkan polis tak tahu undang-undang kot. Apalah, patut dia orang tu kena tangkap lah.